Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama dalam program Bicara Ramadan pada hari ini. Untuk maklumat semua, nama saya Nur Atia Fazura binti Muhammad Ali, pelajar dari kelas 6 atas UKM. Marilah kita bersama-sama meluangkan sedikit masa untuk mendengar tazkirah ringkas berkenaan dengan program Bicara Ramadan pada hari ini. Tajuk bicara Ramadan saya pada hari ini ialah Ramadan melatih kesabaran. Salah satu hikmah terbesar berpuasa ialah melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Ketika kita berpuasa, kita akan menahan diri daripada makan, daripada minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebagai seorang pelajar, kita perlulah menjadi seorang yang sabar dalam menghadapi berbagai cabaran seperti kerja rumah, peperiksaan serta tanggungjawab harian. Kesabaran inilah yang membantu kita untuk memberikan kejayaan pada masa akan datang. Rasulullah SAW mengajar kita bahawa perlulah mengelakkan diri daripada pergaduhan serta kata-kata yang tidak baik ketika berpuasa. Sekiranya ada orang yang memarahi kita digalakkan untuk berkata, saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahawa berpuasa bukan sekadar ibadah fizikal, tetapi ia juga merupakan latihan kepada kita untuk membentuk akhlak yang mulia. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang lebih bersabar, berdisiplin dan berakhlak baik. Semoga perkongsian ringkas ini juga memberikan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.